Kam adik duduk sini kam. Action. Okay guys, so sekarang betul-betul action je dia nangis. Kam adik. So guys, hari ni kita... Sayang, tolong peluk dia kejap. Dia nak pergi peluk je tu. Dah, kamu sini jangan nangis. Nak makan coklat tak? Siapa nak makan coklat angkat tangan? Siapa nak pecahkan chicken angkat tangan? Okay guys, so sekarang kita orang ada dekat 4 points by Sheraton KL. City Center KL. Lepas tu kau tahulah bini aku ni, dia ni extra. Aku suruh dia book bilik yang bawah 200-300 ringgit. Lepas tu dia book bilik yang extra gila-gila. Kalau kau nak tengok bilik tu, kau orang tengok kat vlog dia. Tapi dia siap dapat ke tak? Dapat ayam. So, bilik ni sangat ekstra. Kita siap dapat coklat ayam. Yakin ke coklat dalam ni? Tak Coklat tahu. lah. I selalu tengok coklat. Yeah. So, alang-alang dapat benda yang interesting dekat sini. So, I macam, why not kita review apa sebenarnya ada dalam ayam you ni. nak Sebab tahu kita orang pun tak? tak tahu. You nak tahu tak yang kelakarnya head of chef kat hotel ni kawan baik abang I. Tadi So, dia dia lah yang tegur. buat ni? Tak ada lah dia buat. Mungkin ada lah orang bawah yang buat. Tapi kelakar lah betul. macam hasil tangan dia mungkin. Okay, jom ketuk ketuk Lepas tu, sebelum tu, kita dapat ni, coklat. bagilah. Mara nak ke tak nak? Ketuk dululah. Sabarlah nak tunjuk semua Tak dulu. ya, maksudnya tak payahlah makan dulu. Tak. Lepas tu, kita ada muruku premium daripada 4 points. And then, last but not least, kita ada buah. Ni normal lah Jangan apa pegang tangan tu. Buah kita takkan review. Kita akan review dia punya muruku, coklat and chicken. Jom. Before that tengok tu dia ada buat. Alah tak dibuka yang ni. Dia gam. Tak, dia dah cahaya, dah beku kat sini. Faham. Pak macam style kan? Siap okay, dah tak kat apa. lencana. So, Okey, ni ketuk. Ini dia punya ayam dia. Sebelum kita pecah kan kena tunjuk betul-betul. Kita orang dah tak biasa lah buat video. Okay, dah jom. Sama je. Ni jantan ni betina. Ketuk dek. 1, 2, 3. Adik kena ni. Kuat lagi. Mari. Wow. Ada cakap dah dalam dia bukan coklat. Ingatkan dalam ni full of chocolate. Macam coklat meleleh. Oh tak lah, tu comot katil. Adik pula ketuk. Wow. Tengok dek, dapat gula-gula. Ketuk Boleh? dek. Ketuk boy. Ya. Tengok adik. Adik dapat apa? Adik dapat apa? Oh. Lagi. Wow, adik dapat cacing. Yeay. Makan dek ambil. Dapat lollipop. Lepas tu ada jelly-jelly cacing ni. Yang ni dia punya Tu coklat. first time dalam hidup I pengalaman ketuk Pecah coklat. coklat. Keras juga coklat ni. Sabarlah. Takkan kau nak makan semua. Pengalaman pertama I. Sama lah. I pun pertama. Not bad tak? I ingat kan? Dia coklat murah. Coklat murah. Tapi rasa macam berries. Macam sedap. berries, Macam berries. I rasa berries. Sedap. Nak. Video ni macam tak ada point ni. Macam review, appetizer, Sheraton je. Habis pecahkan muka Tapi dia boleh? sedap. Boleh bawa balik. Taklah pecahkan boleh bawa balik. Buat apa nak bawa balik? Cairlah. Ada ni telur. Asyik ada telur. Telur dia pakai Dia apa? telur mana? Apa nama ni Ala jelly bean tu. Jelly beans. Lepas tu ada cacing. Basically dia nak tunjuk dalam Ayam. perut ayam ni ada telur, ada cacing. Itu konsep dia. Oh, pandai lah you. Ni dia punya apa ni? Pancreas. Simbol dia ayam lah maksudnya. Simbol hotel ni ayam. Kan? Sebab dia punya pinggan buat ayam. Ada ikan. Oh, sebab tu nama dia 4 point. Kan kaki ayam kan 3 kat depan, 1 belakang. 4 point. Sayang. Betul lah. Pandai you. By the way, coklat ni memang sedap. Dia ada cat-cat warna gold sikit kat situ. Tapi I rasa benda ni dapat kalau diorang ambil family room je. So I takut nanti diorang cakap, boleh lah dapat kau famous. Mesti sebab kau famous. Tak ada. Kita orang masuk sini bayar sendiri. Diorang tak kenal pun. Dan ni macam kids room kan. Sebab tu kita ada masuk benda family ni. room yang ada budak-budak. Sedap ah. Dah lah. Lama tak makan coklat sebab diet. Nyam. Nyam. Purple. Nara review lah. Sedap ke tak sedap ke orang nak tahu juga. Review. Adik ni tak ada ke? Jelly? Tak ada. Bagi ke adik boleh? Jelly? Jadi, Boleh. Bagi. Baiklah kakak ni. Cacing dia pun sedap. Padahal cacing ni yang korang biasa dapat kat kedai je lah. Macam apa? Ada nak ni. Habis? Sabar belum Dia siap. punya ni pun boleh makan tau. Dia punya besi tu. Ya, Betul ke mana tak racun ke? Tak. Ish, kalau mati kan kalau makan macam mana? Jatuh. Oh, ni lah. Dah dapat cabut dia punya Sheraton ni. Boleh makan ni yang cuba? Boleh lah, ni edible. Dia print atas white chocolate ni. Wow.
Pecah nanti pinggan tu. Baru dapat keluar. White chocolate dia sedap Kenapa you kata sedap? White chocolate dia sedap. Oh, you rasa yang print tu sedap? White chocolate dia tu. Tapi masalahnya you puji dulu sebelum makan. I dah makan white chocolate dia baru I cakap sedap. Oh, sedap. Ah, Wow, rasa macam yang kita selalu beli dulu yang ada chip tu. White chocolate dia tak rasa berries. White chocolate dia rasa sedap. Dia punya susu white chocolate rasa banyak. Sayang you pandai review ke tak pandai review? Dia orang dah lama tak review makanan semua macam kekok sikit. So after 1 month of rehat, Tu, tak masalah this is our 1 month tu. comeback. Review ayam coklat. Tak, 1 month rehat tu bukan ni 1 month pun. Sebenarnya kita dah macam 2 bulan tak 2 rakam bulan. video. Betul? Walaupun you ada upload video bulan lepas, tapi tu macam video 2-3 bulan lepas. Mariam, review sikit Mariam macam mana rasa ayam ni? Orang nak dengar pendapat Mariam. Tak rasa Ni rasa flavour. coklat. Wow. Lepas tu coklat dia rasa macam mana? Macam coklat betul-betul. Macam coklat betul, bukan tipu-tipu. Oh, Mariam cabut kenapa Mariam? Ni sebab Tumbuk muka ayam. rambut. Cuba tumbuk lagi. Adik pula rasa coklat dia macam mana dek? Oi! Oh. By the way, overall ayam ni sedap. Coklat dia tak menghampakan honestly. Dalam dia. Honestly my first impression I macam Adik dah. honestly my first impression I rasa macam ni lebih pada Nak dekor. dekor je kan. Tapi memang sedap. Habis. Lagi tak? Dia dah. Sabut dia punya mata. Adik dah. Dah. Jom review coklat lain pula. Coklat tu Jangan nampak. sepah-sepah kotor. Makan je lah adik makan. Jangan pandang-pandang ni. Mana? Makan sabar kita nak review. Alah. Jap. budak ni saja Kita nak je review buat coklat air ni marah. dulu. Dah kita review coklat lain. Tolong yang. So yang ni dia ada bagi kita sepinggan coklat crumb. Okey, adik kejap. Mariam, tunggu. sabar boleh. Orang nak review benda ni. Baran lah dah. Nah ni ada 2 coklat warna merah. Okey, Satu cepat buka. coklat ni. Budak pun tak tahan. Sabar. Dia Umi yang bagi. Kongsi biar Abi gigit dulu. Kalau tak sampai kat korang dah kena jilat. Geli nak makan. Nah Abi. Okey. Dia Abi gigit. Semua orang kena gigit. Ni coklat dia. Ini yang macam warna merah ada tie. Hmm. Ni sedap. Ni rasa premium. Ni sedap. Rasa premium. I rasa dalam sama je lah. Warna je lain. Lain lah yang. Inti dalam ni sama je kot. Lain lah. Apa aku manis ni tak manis? Ni white chocolate tu dark chocolate. Apa makan? Rasa. Ni nah. Mariam ni walaupun dia suka manis tapi dia tak suka Coklat warna-warna. coklat warna-warna lain. Dia nak coklat. Oh ni macam dark cocoa yang macam tinggi Adik jangan buat sepah adik. Ni hotel mahal. Kalau hotel murah boleh ke? Dah, memang dia akan buat sepah. Dah, tu je. Okey dah. Oh, meruku. Last but not least. Sebab nak panjangkan video je sebenarnya. Kalau tak pendek sangat. So, ni adalah 4 points punya muruku. Jom kita rasa ada beza ke dengan muruku Jalan Tar. I rasa dia repeat. Mak punya. Adik. Adik punya ni. Mariam dah apa yang kedekut sangat? Nak habiskan seorang ke benda tu? Nak ayam ni besar-besar ni masuk dalam perut ni. Janganlah buat disgusting. Muruku dia pedas. Rasa Pedas sedap. biasa je. Takkan. Gunalah tukul dia Mariam. Nah. Dah. Okey. Okey dah. Kecil dah. Sekejap lagi semua basuh tangan sebelum naik atas katil Dah Mariam dah. Gelilah Mariam. Okay guys. Okay, kita nak cakap bye-bye kat aunty. Bye-bye. Belum. Okay guys, so thank you so much for watching. This is our first video. InsyaAllah akan ada video-video yang lebih banyak lepas ni. Kita orang akan pusing bukit bintang cari makan sedap untuk korang. Bye-bye guys. Thank you so much for watching. Mariam, adik bye-bye. Harapan dia sangat tinggi. Bye-bye je lah Jam. Di channel Bye-bye. ni. Bye. I was down in my dream. I feel. Ni jangan habiskan. Potong kaki korang sekejap lagi. Faham tak? Dah. Kenapa kena potong kaki? Mariam faham ke? Tak tahu. Sebab manis. Kalau makan manis banyak sangat nanti kena potong kaki. Nak? Satu gigi hitam. Nak? Anak. Tak nak, janganlah ambil lagi.
Kata je. Okay dah. Tak bagus benda ni, tak sihat. Tak boleh makan lagi. Okay. Nanti makan lagi. Ni untuk main, untuk video je. Okay? Adik, jom tidur. Jom tidur. Adik, jomlah tidur. Dia ni dia buat pekak je geram pula aku. Adik, dia tak nak tidur, so dia buat tak dengar je. Jangan pegang ni, tangan kotor, tangan Jom kotor. masuk tangan. Pada dia cantik tak Ina Asha? Link daun below. Nak makan ulat? Jom masuk tangan guys.